Okey, kita dah sedia maklum yang Puan Nurul Izzah telah memenangi jawatan Timbalan Presiden PKR yang baru, mengalahkan Datuk Seri Rafizi Ramli. Tahniah kepada Puan Nurul Izzah dan kepada Datuk Seri Rafizi Ramli. Anda terbaik, anda terhebat. So apa yang anda nak buat selepas ini, just do it. Tidak ada masalah. Ramai yang akan menyokong lah apapun tindakan yang anda akan buat selepas inilah. Okey, tidak ada masalah. Jadi berbalik kepada satu artikel lah, bukan anggota apa, posting lah daripada Timbalan Presiden. Wow, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Yalah, sekarang ni dia dah sama level lah kan, dengan mengata apa, Timbalan Presiden PKR. Sekarang ni dia nak menyentuh Timbalan Presiden PKR yang mana Puan Nurul Izzah itu adalah anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang dia kata, ini adalah parti anak beranak. Wow. Itu yang saya kata, PAS ni tuan-tuan, dia menunggu je. Masa tarikh kempen itu, geng-geng PAS ni, dia tak main sangat isu parti anak beranak, nepotisme, tak ada. Pemimpin-pemimpin PAS ini dia tak kata apa. Lebih-lebih lagi Sanusi tak kata apa. Malah dia kata dia lebih suka Nurul Izzah menang kerana Nurul Izzah tak maki dia. Cai betul no. Patutnya no, hang ni kena maki hari-hari sebenarnya. Sanusi Makno ni. Itu saya kata. Itu kehebatan Rafizi Ramli kerana apa, dia mempunyai seni. Seni di dalam media sosial, berkonten. Bila dia buat video itu dengan fakta, koyak tuan-tuan. Penyokong walaun Sanusi ini, mental mereka akan koyak. For sure. Itu baru Datuk Seri Rafizi Ramli, tak DSA lagi. Siapa tak kenal DSA? Media sosial lah kan. Media sosial ni dia terhebat. Sanusi sekejap je dia balun. Okey, berbalik kepada parti anak beranak ni lah. Saya sebenarnya Tuan Ibrahim, Tuan Man ni, memang saya suka menyakat dia. Saya suka tuan-tuan. Apabila dia keluar statement, itu pasal minyak diesel, banyak statement-statement yang dia buat, saya orang yang paling cepat lah nak untuk respon kepada video beliau ni. Kerana dia ada engagement tuan-tuan dalam berkonten ini. Kalau kita nak buat video, Tuan Ibrahim, Tuan Man ni, dia ada kekuatan. Kalau kita buat video atas nama dia, view terbaik tuan-tuan. View terbaik, tak kisahlah YouTube ke ataupun TikTok. Lebih-lebih lagi dia SA yang buat konten. Okey, berbalik kepada isu anak beranak ni. Wow, inilah PAS ni, dia duk tunggu masa je. Ini baru dia main sikit tu. Baru hari yang kedua parti anak beranak. Dia ni lagi dia akan main sampai PRN nanti, ataupun PRU nanti, dia akan main lagi hebat tuan-tuan. Sebab apa? Sekarang ni mereka tengah main isu ni. Parti anak beranak ni, dia bermain isu untuk apa? Untuk mengganggu emosi, untuk tanamkan yang ini parti anak beranak kepada penyokong-penyokong mereka, ataupun pengundi atas pagar, ataupun pengundi anak-anak muda ini. Apabila benda ini tertanam di dalam kepala otak yang saya sebut tadi tu, agak sukar untuk kita membetulkan. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena respon. Orang PKR kena respon. Saya ahli PKR, tapi saya adalah pengaruh politik madani, pro bono. Pro bono tuan-tuan, tak ada siapa pun bayar saya. Okay, kalau bayar, nak ambil tak mau ambil. Itu tuan-tuan sendiri fikirlah. Jadi apabila perkara ini berlaku, parti anak beranak ini, maknanya apa tindakan daripada kita? Ini yang saya kata, pimpinan PKR, lebih-lebih lagi kita ni mendapat pimpinan baru. Kita mendapat AMK yang baru, ketua AMK yang baru, Saudara Kamil Mumnin, Timbalan Ketua Izwan, Naib Ketua Taufik Johari. Itu semua orang hebat-hebat. Saya pernah berjumpa. Ba'adan Adli tu kita tolak sebelah lah kan. Adan Ali dah sekarang ni dah jadi MPP, orang yang
Terbaik lah. Duk kena kecam pun boleh menang juga. Inilah PKR. Orang kecam pun boleh menang. Tak ada masalah. Okay. Jadi ya. Kita juga mendapat pimpinan pusat, orang kata apa, wanita yang baru, esko beliau. Dan juga majlis pimpinan pusat MPP yang baru. Majoritinya muka baru, tak salah saya hampir 80% muka baru. Dan majoritinya juga di bawah umur 40 lebih kot, 45 ke bawah lah, lebih kurang lah. Jadi itu yang saya kata. Apabila keluar kenyataan ini, apa perlu buat? Pimpinan PKR, janganlah kita bab cerita ahli biasa ni. Ahli biasa lekeh sangat tuan-tuan. Kenapa kita nak bagi part kepada ahli biasa? Pimpinan ini kena kuat. Jadi saya pun mula-mula tu saya memang nak komen tuan-tuan kan. Tapi saya rasa saya nak melihat jugalah pimpinan baru lebih-lebih lagi, AMK ke, wanita ke, tolong komen sat lah. Saya nak tengok juga. Ataupun ahli MPP yang baru ini, semua orang buat video. Maknanya kita kena lawan ni kan. Mereka kata kita ni parti anak beranak. Oh, kurang ajar kan, kurang asam kan. Apa nama Tuan Ibrahim Tuan Man tu yang duk sibuk pasal apa kan. Ni parti PKR. Cuma kita nak kena balas naratif yang dibuat oleh Timbalan Presiden PAS ini. Bagaimana kita nak balas? Itu tuan-tuan yang baru ini, saya nak melihat sikit lah. Lontar. Semua pimpinan buat tu kan. At least kita serang ni. Kita serang apa nama Tuan Ibrahim Tuan Man tu. Saya selalu sangat lah. Selalu sangat saya buat Tuan Ibrahim Tuan Man ni. Syok saya. Kalau boleh kalau dia keluar hari-hari, saya takluk tuan-tuan kan. Ni lebay tu. Saya pun tak faham tuan-tuan, macam mana kita boleh panggil dia Tuan Guru. Dia Tuan Guru lah. Aku ingat Daud Ustaz lah. Ustaz apa tahu tu. Lekeh sangat kalau Ustaz tahu tu kan. Jadi ini yang saya katalah, saya ingin melihat lah satu, orang kata apa, anjakan lah pimpinan baru ini untuk menyerang kembali lah apa saja naratif yang dibuat. Tak mau tulis. Jangan tulis, saya tak mau. Tulis ni lekeh sangat tuan-tuan. Cakap macam saya. Sebab apabila kita bercakap, kita menerangkan kepada netizen, cara kita bercakap dalam ayat yang mudah ini, lagi cepat emosi mereka tu. Lagi cepat tangkap ni. Pemuda kata, mai sini. Lepas tu lagi wanita pula, mai sini. Lepas tu pula majlis pimpinan pusat, mai sini. Jadi orang kata apa? Penjelasan daripada segala sudut ni. Ini penting tuan-tuan. Ini penting. Jadi saya harap sangatlah do something. Balun Haji ni. Haji lah, Tuan Haji lah no. Hantar bila. Tu pun dapat juga jadi menteri tu. Cai betul no. Baik selak kain. Tapi dia seorangnya. Cai.